Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana cikgu nak kemaskini ataupun nak delete amalan baik yang cikgu telah key in sebelum ni. Okey, mula-mula cikgu masuk ID.me, login macam biasa, pilih aplikasi pengurusan murid. Okey. Cikgu pilih peranan sebagai pelapur Sahsiah. Pastikan peranan cikgu sebagai pelapur Sahsiah ada tertera dekat sini. Kemudian cikgu pergi dekat menu pengurusan Sahsiah, pengurusan amalan baik, menu senarai amalan baik dilaporkan, klik. Kemudian kita akan paparkan senarai amalan baik yang telah cikgu key in sebelum ni. Cikgu pilih dekat sini tahun dengan tingkatan ni, tukar kepada sila pilih untuk kita tengok keseluruhan. Okey, kemudian tekan cari. Okey, bila dah terpapar laporan yang cikgu key in sebelum ni, contohnya ni cikgu yang dah key in untuk bulan April lepas. Cikgu nak update untuk murid tersebut, cikgu just pilih kemaskini. Kemudian cikgu update lah apa butir-butir yang cikgu nak update. Mungkin cikgu ada salah type ke apa ke, cikgu just klik kemaskini. Kemudian kalau cikgu nak delete, contohnya cikgu tersalah key in untuk amalan baik, tersalah pilih budak ke apa, cikgu just tekan button delete ni sahaja. Okey. Maklumat amalan baik murid akan dihapuskan. Ya, tekan hapus kalau cikgu nak hapus. Kalau cikgu tak nak hapus, tekan je tidak. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk update amalan baik ataupun untuk hapus amalan baik yang telah cikgu key in sebelum ni. Sekian, terima kasih.